Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat teruskan lagi dengan pembelajaran tajuk kita pada kali ini berkaitan tentang An-Nubuwah. An-Nubuwah ini sebahagian daripada perbincangan dalam ilmu akidah. Kita telah mempelajari sebelum ni berkaitan definisi, pengertian apakah itu akidah dari segi bahasa dan istilahnya, serta ma'rifatullah, dua kalimah syahadah dan lain-lain. Dan pada hari ini kita akan teruskan dengan An-Nubuwah, iaitulah berkaitan kenabian. Okey, pelajar-pelajar sekalian. Kalau kita lihat di nota yang saya paparkan ni, di dua kalimah syahadah, dalam dua kalimah syahadah ini kita dalam satu hari kita akan bersyahadah sekurang-kurangnya sebanyak 9 kali syahadah. Iaitulah yang terdapat dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dalam kalimah syahadah ini kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah SWT. Dan yang kedua, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah SWT. Jadi dalam dua kalimah syahadah ini kita kena gabungkan secara bersama pengakuan kita atau ikrar kita terhadap Allah SWT sebagai Tuhan yang kita mesti sembah dia, dan juga kita gabungkan bersama dengan pengakuan kita, ikrar kita bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah SAW. Maka unsur ilahiyah ataupun ketuhanan yang merupakan asas utamalah kepada agama tauhid atau agama yang mengesakan Tuhan yang sebenar ini perlu digabungkan secara bersama dengan an-nubuwah, kenabian. Maka sempurnalah keislaman kita. Adanya pengakuan tentang ketuhanan Allah SWT dan juga kenabian Nabi Muhammad SAW, maka syahadah kita telah pun sempurna. Tetapi jikalau kita tidak mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka kita tidak sempurna keislaman kita. Bahkan kita boleh katakan kita ni berada di kelompok atau golongan yang menyalahi ajaran Islam yang sebenar ataupun sesatlah kita kata. Okey, itu kenabian. Jadi penting untuk kita pelajari apakah itu kenabian ataupun nubuah. Apakah itu kenabian? Maka pada kali ini kita akan bincang tentang kenabian. Okey, beriman kepada an-nubuwah, kita tidak dapat mengelak daripada mengaku bahawa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kerana jikalau kita cuba mengelak atau tidak mengakuinya, maka kita bukanlah orang Islam yang sebenar. Maka Islam mengkehendaki setiap kita, umat dia, mengakui ataupun mempersetujuilah bahawa semua para Nabi yang Allah SWT utuskan kepada umat manusia merupakan daripada kalangan manusia yang Allah SWT telah tetapkan atau pilih. Dalam ayat ni Allah SWT ada sebut dalam surah An-Nahli, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula. Dalam ayat ni Allah disebut, dan sesungguhnya kami telah utuskan, telah bangkitkan fi kulli ummah, pada setiap umat itu rasulah, seorang rasul. Maka dia dalam ayat ini telah jelas Allah memberi makluman kepada kita bahawa memang Allah telah utuskan untuk setiap umat manusia di muka bumi ini seorang rasul, utusan. Rasul itu bererti utusan. Apakah peranan utusan Allah SWT ini? Peranannya adalah ani'budullah, supaya kamu semua menyembah Allah SWT, wajtanibut taghut, dan kamu semua menjauhi taghut. Faminhum, maka di antara mereka itu, di antara umat manusia itu, man hadallah, ada yang Allah beri hidayah kepadanya. Faminhum, dan di antara mereka juga, man haqqat alaihi dhalalah, iaitulah ada yang telah jelas kesesatan kepadanya, atasnya. Fasiru fil ard, maka hendaklah kamu semua berjalan di muka bumi. Fanzuru, maka lihatlah, saksikanlah. Kaifa, bagaimana
kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana keadaan ataupun akibat bagi orang-orang yang sentiasa mendustakan kerasulan para rasul Allah SWT. Maka kita wajib tidak mengingkari para rasul Allah SWT. Jikalau kita mengingkarinya, maka tengok dalam ayat ni, Allah dah mengatakan kita lihat bagaimana akibat kesan buruk kepada mereka yang mendustakan para rasul Allah SWT. Maka cara untuk kita melihatnya, Allah sebut dalam ayat ni, kita kena berjalan lah. Fasiru, adalah kamu berjalan ataupun pergi ke tempat yang ada di atas muka bumi ini untuk melihat kesan-kesan bagi mereka yang telah diazab oleh Allah SWT, untuk membuktikan kebenaran azab Allah SWT kepada mereka yang ingkar. Okey, di sini ada beberapa ciri-ciri kenabian. Maka setiap para nabi dan rasul itu, jikalau mereka ada ciri-ciri yang kita akan bincang sebentar lagi, maka itulah nabi yang sebenar. Tetapi sebaliknya, jikalau ada seseorang yang mengaku mereka itu nabi dan rasul tetapi tidak terhimpun ciri-ciri yang ada ni, maka kita boleh katakan hanya sekadar dakwaan yang sesat, dakwaan yang mengelirukan. Okey, yang pertama, al-ijtiba' atau al-istifa', iaitulah pilihan atau tapisan ilahi. Bermaksud, para rasul dan nabi Muhammad dan para nabi itu, Allah SWT memilih mereka. Allah menapis mereka. Bukan manusia itu yang menapis atau mengatakan mereka itu dilantik. Bahkan Allah yang memilih mereka. Bagaimana cara Allah memilih mereka? Jikalau kita lihat kepada susur galur keturunan para nabi ini, mereka ada kaitan secara langsung. Contohnya, jikalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang dianggap atau disebut sebagai Abul Anbiya, bapa sekalian para nabi. Nabi Ibrahim ni, jikalau kita telusuri sejarahnya, Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang anak daripada 2 isteri yang berlainan, iaitulah Nabi Ishaq yang lahir daripada ibunya Siti Sarah dan juga Nabi Ismail daripada ibunya Siti Hajar. Bermaksud kedua-dua Nabi ini lahir daripada bapanya seorang Nabi, Nabi Ibrahim. Dan daripada jalur Nabi Ishaq itulah juga lahirnya para Nabi yang terkemudian. Bermaksud para Nabi ini lahir daripada jalur keturunan para Nabi juga. Maka di situlah kita akan dapat lihat bahawa Allah SWT memilih para Nabi ini daripada jalur kenabian juga. Daripada insan-insan yang mulia, keturunan-keturunan yang mulia. Maka jikalau ada di kalangan orang Melayu kita yang tidak ada langsung susur galur keturunan dengan para Nabi, mengaku sebagai seorang Nabi, maka itu satu bentuk kesesatan ataupun mengelirukan. Okey, kemudian yang kedua, para Nabi dan Rasul itu mestilah lelaki, mestilah manusia dan lelaki. Tidak boleh seorang perempuan menjadi Nabi, ataupun tidak boleh juga satu jin ataupun malaikat menjadi Nabi atau Rasul. Maka nak katanya Allah SWT melantik para Nabi dan Rasul itu daripada kalangan manusia juga untuk manusia dan daripada kalangan lelaki bukan perempuan. Mengapa Allah SWT tidak melantik malaikat sebagai para Rasul kepada para manusia atau umat manusia? Cuba fikirkan. Mungkin kita akan dapat jawapannya bahawa para Rasul, para Nabi, para malaikat itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Maka bagaimana makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia perlu menjadi panduan rujukan kepada manusia itu? Maka pasti suatu yang tidak bertepatan. Tetapi apabila Allah lantik manusia juga sebagai para Rasul dan Nabinya, maka seluruh kehidupan para Rasul tadi dapat dijadikan panduan ikutan kepada umat manusia yang lain. Maka itulah antara sebab yang kita boleh fikirkan. Okey, kemudian lelaki, bukan perempuan. Dan kita akan lihat
atau kita membaca sirah-sirah kenabian ini, tidak ada seorang perempuan pun yang dilantik menjadi Nabi. Apa sebabnya? Kita boleh katakan antaranya ialah faktor fizikal. Faktor fizikal lelaki lebih gagah, lebih fleksibel untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang mungkin berat yang tidak boleh dihadapi oleh fizikal perempuan. Maka itulah antara hikmahnya. Okay, kemudian para Nabi dan Rasul itu dia keperluan memenuhi fitrah jasmani. Nak katanya, kesemua fitrah kemanusiaan ataupun semua fitrah manusia itu, contohnya makan, fitrah manusia perlukan kepada makanan, perlukan kepada minuman, perlukan kepada perkahwinan, pernikahan, perlukan kepada tidur, perlukan kepada sekian-sekian. Maka para Nabi dan Rasul ini memenuhi kesemua tuntutan fitrah jasmani kemanusiaan itu. Jikalau malaikat tadi, kita katakan malaikat tidak memenuhi fitrah jasmani seorang manusia, maka malaikat tidak ada ciri yang ini. Maka sebab itulah malaikat tidak boleh menjadi Nabi atau Rasul kepada manusia. Okay, seterusnya, para Nabi dan Rasul ini tidak mempunyai sebarang sifat ketuhanan. Bermaksud, jikalau Allah itu atau Tuhan itu bersifat boleh menjadikan, menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, atau mematikan, atau menghidupkan dan sebagainya, maka para Nabi dan Rasul tidak ada sifat yang demikian. Para Nabi dan Rasul, contohnya Nabi Ibrahim, tidak boleh mencipta makhluk yang tidak pernah ada sebelumnya. Nabi-Nabi yang lain juga sama. Nabi-Nabi yang lain juga tidak mampu untuk memberi rezeki ataupun mematikan seseorang atau mematikan satu makhluk atau sebaliknya. Maka jikalau ada seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan, maka sebenarnya bukan Tuhan. Dia bukan adalah para Nabi atau Rasul. Contoh jikalau kita timbau sejarah kemanusiaan ni, ada satu makhluk manusia ni yang mengaku sebagai Tuhan. Kan? Antaranya ialah Fir'aun. Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Bagaimana manusia boleh mengaku sebagai Tuhan? Sedangkan kita belajar di sini, utusan Nabi itu pun juga tidak ada sebarang sifat ketuhanan. Maka sudah jelas di sini. Okey, seterusnya yang kelima, para Nabi dan Rasul ini, mereka memiliki sifat-sifat yang terbaik untuk manusia atau sifat-sifat yang terbaik. Yang mana tidak ada manusia lain yang lebih baik sifat ini berbanding para Nabi dan Rasul. Iaitulah para Nabi ini atau Rasul, mereka memiliki sifat siddiq. Mereka sentiasa berkata benar. Tidak ada para Nabi yang berbohong. Kerana berbohong itu mustahil. Kerana mereka wajib bersifat dengan sifat yang sentiasa berkata benar, siddiq. Kemudian para Nabi dan Rasul juga amanah. Mereka ini sangat bertanggungjawab, tidak pernah mengabaikan tanggungjawab sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan perintah daripada Allah SWT kepada umat manusia. Maka mustahil bagi para Nabi dan Rasul itu tidak amanah, kerana mereka wajib amanah. Kemudian yang ketiga, tabligh, iaitu menyampaikan. Para Nabi dan Rasul ini wajib bersifat menyampaikan semua perintah daripada Allah SWT tanpa terkecuali walau satu perintah sekalipun. Kerana Nabi itu bersifat wajib menyampaikan dan amanah serta berkata benar. Dan yang terakhir, fatanah. Para Nabi dan Rasul itu bukanlah manusia yang jahil atau kita boleh katakan bahasa kasarnya bodoh, tetapi para Nabi dan Rasul ini Allah anugerahkan kepada mereka kecerdasan akal fikiran, bijaksana, bijak sini. Itu antara ciri-ciri Nabi dan Rasul. Jikalau ada kalangan manusia yang kita lihat tidak berapa cerdik, mengaku sebagai para Nabi dan Rasul, maka telah kurang sifat kecerdikan pada mereka.
Maka itu sudah menyalahi sifat-sifat yang wajib bagi seorang Nabi atau Rasul. Kemudian yang keenam, para Nabi dan Rasul ini mereka itu ada sifat maksum. Maksum ini apa erti dia? Maksum bererti terpelihara. Terpelihara. Iaitulah terpelihara daripada melakukan perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang bercanggah dengan perintah Allah SWT. Maka jikalau para Nabi ini terpelihara daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian, yang maksiat, maka para Nabi itu imannya sentiasa tinggi, tidak turun. Kita umat akhir zaman pada hari ini terlalu banyak perkara-perkara yang Allah perintahkan kita tidak ikut. Bahkan kita laksanakan, amalkan, menjadi habit bagi kita. Maka kita berdosa. Maka pada waktu kita berdosa, iman kita menurun, defisit. Tetapi para Nabi dan Rasul ini, mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT kerana mereka wajib bersifat maksum, terpelihara. Maka iman mereka sentiasa meningkat dan terus meningkat. Sehingga boleh sampai ke tahap melebihi daripada darjat malaikat. Kemudian yang seterusnya, yang ketujuh, para Nabi dan Rasul ini, Allah SWT kurniakan kepada mereka mu'jizat. Apakah itu mu'jizat? Mu'jizat daripada bahasa Arab, jikalau kita teliti pada perkataan ini dari segi bahasanya, mu'jizat berasal daripada a'jaza, iaitulah mengalahkan. Kalau mu'jizun, sesuatu yang boleh mengalahkan. Kalau mu'jizatun, dalam bentuk lafaz mu'annas, iaitulah kita boleh katakan anugerah daripada Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul ini, yang mana dengan anugerah tersebut telah atau boleh mengalahkan sesuatu yang dilihat hebat pada waktu Nabi atau Rasul tersebut. Contohnya, pada zaman Nabi Musa AS. Pada waktu itu, sesuatu yang dilihat hebat adalah sihir. Sehingga Fir'aun ada melantik kalangan pengikutnya sebagai tukang sihir diraja. Maka Allah SWT menganugerahkan kepada Nabi Musa ini mukjizat untuk mengalahkan sesuatu yang dilihat hebat pada zaman Nabi Musa itu, iaitu sihir. Allah anugerahkan mukjizat yang boleh mengalahkan sihir. Yang kita sedia maklumlah, iaitulah tongkat yang boleh bertukar menjadi ular yang memakan ular-ular sihir oleh tukang sihir Fir'aun. Maka apa tujuan? Apa hikmah di sebalik Allah SWT kurniakan mukjizat? Maka kita boleh katakan antara anugerah atau hikmahnya adalah untuk membantu atau membuktikan bahawa apa yang para Nabi dan Rasul ini bawa, dakwahnya itu, perintahnya itu adalah benar-benar daripada Allah SWT, sehinggakan sihir-sihir yang ada atau perkara-perkara yang dilihat hebat pada waktu tertentu itu dapat dikalahkan oleh anugerah daripada Allah SWT. Maka itulah pentingnya mukjizat. Dan sehingga ke hari ini, sampai ke akhir zaman, sampai ke hari kiamat, kekal mukjizat terakhir. Yang kita sedia maklum, yang ditinggalkan oleh Nabi yang terakhir juga, Nabi Muhammad SAW, iaitulah mukjizat Al-Quran. Kemudian yang ke-8, iaitulah semua para Nabi dan Rasul ini, mereka sama dari segi peranannya, iaitulah menyeru semua manusia supaya berakidah, berpegang atau berpegang dengan satu kepercayaan tauhid, iaitulah mengesakan Tuhan yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, sampailah Nabi Muhammad SAW. Kesemua para Nabi dan Rasul ini, mereka menyeru kepada semua manusia yang ada supaya
berpegang kepada akidah kepercayaan Allah itu esa. Dan kita kena mengesakan Allah SWT itu. Dan seterusnya, semua para Nabi dan Rasul ini mereka mendapat wahyu daripada Allah SWT. Apakah itu wahyu? Apakah itu wahyu? Wahyu ini kita boleh katakan sesuatu yang datang daripada Allah SWT yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, dan cara pemberian itu ialah Allah SWT melantik malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu kepada para Nabi dan Rasul. Maka tidak ada manusia lain yang mendapat wahyu daripada Allah SWT kecuali dia itu adalah Nabi ataupun Rasul. Itulah dia. Maka cukup 9 ciri-ciri kenabian. Jikalau seorang manusia pada zaman sekarang mengakui sebagai Nabi, kita lihat ada tak ciri-ciri yang 9 ini. Maka kita pun maklum dakwaan itu dakwaan yang salah dan batil. Kita pun beriman bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir. Nabi ada bersabda, la nabiyya ba'di. Tidak ada seorang Nabi pun selepas aku. Maka jikalau ada yang mengaku selepas Nabi Muhammad SAW, maka itu hanyalah pengakuan pembohong atau pendusta dalam beragama. Okey, kemudian apakah peranan para Nabi dan Rasul ini? Kita maklum Rasul itu utusan Allah SWT, maka peranan dia adalah menyampaikan semua yang datang daripada Allah SWT, iaitulah supaya mengajak, menyeru semua manusia ini sembah hanya Allah SWT dan beriman dengannya sahaja. Tidak boleh menyembah selain daripada Allah SWT. Kemudian menyeru, mengajak manusia ke jalan yang benar, mengeluarkan manusia daripada kesesatan. Ini tugas Rasul kepada umat manusia. Okey, yang sebelah ini kita boleh tengok macam contoh yang saya sebut tadi, mukjizat para Nabi dan Rasul ini mereka dikurniakan oleh Allah SWT mukjizat. Sebagai contoh Nabi Ibrahim AS ni, antara mukjizatnya adalah api yang secara realitinya hakikatnya itu membakar atau panas, tetapi bagaimana mukjizat Allah SWT telah mengatasi realiti sebenar api itu. Daripada hakikat yang boleh membakar, tapi Allah SWT tukar sifat membakar itu kepada tidak membakar ataupun bahkan menjadi sejuk. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ini, Allah kata, Qulna, kami berkata, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wassalaman, dan sejahtera, ala Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim. Maka ni contoh lain selain daripada yang tadi saya sebut. Kemudian apakah signifikannya Nabi atau Rasul itu Allah utuskan kepada umat manusia? Ini boleh baca di sini. Iaitulah untuk beri petunjuk pada manusia, selesaikan masalah-masalah yang wujud di kalangan manusia. Kemudian daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya membawa risalah, membawa agama yang sama. Maka itu membuktikan bahawa semua para Rasul itu adalah daripada Allah SWT atau Tuhan yang sama. Kerana semua dakwahnya sama, iaitulah menyeru manusia kepada Tuhan yang Esa, Allah SWT, ataupun agama Tauhid, agama yang mengesakan Tuhan yang Esa. Kemudian antara signifikannya juga Rasul itu menjadi qudwah hasanah, contoh teladan yang baik. Kerana Rasul itu manusia, maka manusia itu dia memenuhi fitrah jasmani kemanusiaan, maka semua manusia boleh menjadikan para Nabi dan Rasul itu sebagai contoh ikutan atau teladan kerana sama sifatnya, sama fizikalnya, sama serba-serbi. Jikalau malaikat yang menjadi Rasul, maka susah untuk dijadikan qudwah hasanah kerana malaikat itu tidak bernafsu, tidak berkahwin dan sebagainya. Maka hikmahnya itulah para Nabi dan Rasul itu Allah lantik daripada kalangan manusia. Seterusnya yang kelima, beri keyakinan bahawa mukjizat yang Nabi dapat itu, para Rasul itu dapat merupakan sebagai bukti bahawa Allah SWT itu menyokong
perjuangan ataupun yang dibawalah oleh para nabi dan rasul kepada umat manusia. Okey, kita telah pun mengetahui apakah itu kenabian dari segi sifat-sifatnya dan peranannya. Maka yang paling penting juga bagaimana cara kita buktikan kita punya keimanan kepada para nabi dan rasul ini. Kat sini boleh lihat di sini, kita perlulah menjadikan nabi sebagai contoh ikutan dan kita kena menjadikan segala-gala panduan daripada para nabi dan rasul itu rujukan kita dalam kehidupan. Maka itu iman. Jikalau kita ini beriman, percaya kepada ibu bapa kita, kita akan ikuti semua perintahnya. Kan? Jadi, jikalau kita beriman kepada Rasul, sama juga. Kita kena mengikuti segala petunjuk ataupun panduan yang diberikan oleh para Nabi dan Rasul. Kemudian kita mengamalkan sunnahnya, kita menjadikan idola kita dalam kehidupan, kita mencintai mereka, kita mentaati semua perintahnya, dan kita juga menjauhi segala larangan yang para Rasul ajarkan untuk kita ikuti dan teladani. Okey, apakah hikmahnya? Kat sini tengok. Antara hikmah beriman dengan Rasul juga, kesatuan hubungan, kemudian bawa agama satu-satu. Kan akhirnya melahirkan kekuatan dalaman. Orang Islam yang sentiasa beriman kepada Allah dan Rasul, kita memiliki kekuatan dalaman. Walau apa bentuk sekalipun yang datang di luaran itu, contoh cabaran dari segi pemikiran-pemikiran yang sesat, bisikan-bisikan daripada syaitan contohnya, ataupun bisikan-bisikan kejahatan daripada manusia juga. Maka jikalau kita ada iman yang teguh dengan Nabi dan Allah dan Nabi Rasul ini, maka kita ada pendinding yang kuatlah dalam diri kita masing-masing. Okey, para Nabi dan Rasul ini selain daripada mendapat mukjizat yang kita sebut tadi, ada antara mereka itu atau mereka itu mendapat wahyu. Wahyu itu ada dalam dua bentuk. Sama ada wahyu itu dalam bentuk kitab yang sempurna ataupun dalam bentuk sahifah ataupun suhuf. Dalam surah Al-A'la, Allah SWT disebut dalam ayat terakhir itu, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Bermaksud Nabi Ibrahim mendapat suhuf, Nabi Musa mendapat kitab dan juga suhuf. Maka para Nabi dan Rasul itu mendapat wahyu sama ada dalam bentuk kitab ataupun suhuf. Okey, ini 4 kitab yang kita pernah belajar sebelum ini yang Allah SWT turunkan, wahyukan kepada 4 orang Nabi. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran kita sedia maklum kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini erti beriman. Kita akan jadikan Al-Quran itu kitab panduan daripada Allah SWT. Kita kena ikutilah. Okey, bilangan dan nama kitab. Jumlah kitab dan suhuf banyak. Kitab yang Allah turunkan kepada para Nabi dan suhuf kepada para Nabi ni banyak. Tapi yang kita maklumi sebelum ini hanyalah 4 sahaja. Tujuan diturunkan wahyu untuk apa? Untuk panduan lah. Sebagai panduan. Allah Maha mengetahui bagaimana alam ini, bagaimana manusia, kerana semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Maka Allah sebagai pencipta kepada ciptaan-ciptaan yang ada ni, Maha mengetahuilah bagaimana kita kena bertindak, bagaimana kita kena laksanakan kehidupan kita ni. Maka bagaimana itu rujukannya adalah daripada kitab-kitab atau wahyu yang Allah SWT turunkan kepada para Nabi. Okey, kitab Taurat pada Nabi Musa. Lihat di sini, dalam kandungannya terdapat syariat, iaitu panduan dari segi undang-undang kehidupan, cara hidup kita di dunia secara zahir dan sebagainya lah. Dan ada juga i'tiqad, iaitulah pegangan-pegangan akidah yang benar dari kitab Taurat. Pada zaman sekarang, kitab ini dah pun kita boleh katakan tiada, ataupun kalau ada pun telah pun diubah isi kandungannya oleh Yahudi lah. Sehingga kan kandungan asal itu yang Nabi Musa dapat telah tiada. Antaranya ialah berkaitan tentang syurga, neraka dan hari kiamat. Telah dibuang
oleh orang Yahudi. Okey, Zabur kepada Nabi Daud. Dalam Zabur ini tiada syariat ataupun panduan dari segi undang-undang kehidupan, peraturan kehidupan, tapi hanya ada fatwa, nasihat dan peringatan. Jadi umat Nabi Daud alaihissalam, mereka diperintahkan untuk ikut syariat Nabi Musa. Bagaimana umat Nabi Musa beribadah, itulah juga yang diikuti oleh umat Nabi Daud beribadah, kerana mengikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam ada unsur pengesaan atau mengesahkan Allah SWT yang Tuhan yang sama, dan ada sebut berkaitan kehadiran atau kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pun sama juga seperti kitab Taurat telah diubah, telah dipinda kandungan-kandungan yang asalnya. Sebab itulah kita akan dapat lihat ada banyak siri, ada banyak versi. Antaranya versi Injil Matius, Mark, Lukas, Yohanes dan sebagainya lah. Maka ini membuktikan kitab-kitab yang ada ni tidak dipelihara oleh Allah SWT secara mutlak. Dan ini berbeza dengan kitab terakhir lah. Kitab yang ada pada zaman kita ni, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini sangat sempurna. Ada syariat, ada akidah yang kekal hingga hari kiamat. Kitab ini dijamin asli, tidak boleh diubah kerana Allah telah menyebut dalam kitab Al-Quran ini sendiri, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang memeliharanya. Maka Allah pelihara kitab Al-Quran ini tanpa boleh dipinda oleh sesiapa sekalipun. Itulah antara mukjizat akhir zaman yang kekal sampai hari kiamat. Okey, apa persamaan Al-Quran dengan kitab-kitab lain? Okay, persamaan antara Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf yang ada itu, persamaannya adalah kesemuanya membawa kepada akidah tauhid, iaitulah menyembah Allah yang Esa dan menjauhi perkara-perkara ataupun sembahan-sembahan yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perbezaan kitab Al-Quran dan kitab yang lain. Di sini boleh lihat kitab Al-Quran ini dia komplit. Kita bukan hanya kena percaya sahaja, kita kena buat juga apa yang ada dalam kandungannya. Tapi kitab lain cukuplah hanya sekadar mempercayainya tanpa dituntut untuk mempelajari atau mengamalkan. Al-Quran lengkap, kitab lain tidak lengkap. Al-Quran asli sampai hari kiamat, kitab yang lain tidak asli dan bertukar, diubah oleh pendeta-pendeta Yahudi, Kristian dan sebagainya. Al-Quran sesuai untuk sepanjang zaman dan tempat sampai hari kiamat. Tapi kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil telah pun lupus tempoh pengamalannya kerana telah dimansuhkan oleh Allah SWT, dan umat-umat akhir zaman ni tidak boleh mengikut syariat kitab terdahulu, bahkan kena wajib ikut syariat yang ada pada Al-Quran, dalam Al-Quran. Okay, dalam Al-Quran kita ada bahasa Arab dan dalam kitab-kitab lain menggunakan bahasa yang telah pun pupus. Inilah perbezaannya. Okey, hikmah beriman kepada kitab. Ini hikmah ada boleh baca ni. Hikmahnya ialah menunjukkan Islam ni agama daripada Allah SWT. Dan kitab-kitab atau wahyu yang datang itu juga daripada Allah SWT. Okay, maka kat sini yang kedua disebut ni, umat Islam sepanjang zaman perlukan agama yang satu, Islam. Itu hikmah kitab. Dalam Al-Quran pada hari ini, jikalau kita kaji Al-Quran itu, tidak berlaku satu pun perselisihan antara ayat ataupun pertelingkahan ataupun percanggahan antara ayat demi ayat, menunjukkan bahawa Al-Quran itu benar. Kemudian yang ketiga, perbezaan dari segi syariat dan perkara ranting kaitan pelaksanaan dalam agama boleh berlaku. Ini terbukti dalam syariat-syariat kitab dari Nabi yang terdahulu lah, berbeza. Maka itu antara hikmahnya kita beriman dengan kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tajuk Al-Ghaibiyat ini kita akan masuk pada minggu seterusnya. Jadi untuk perbincangan pada kali ini kita terfokus atau berfokus kepada kenabian, iaitulah Nabi itu ciri-cirinya, hikmah beriman dengan para Nabi dan sebagainya. Okay, sekian saja untuk perkongsian kita pada kali ini berkaitan kenabian dan kitab-kitab. Mudah-mudahan
dapat difahami apa yang kita bincangkan ini, dan saya akan kongsikan sedikit panduan lah, ataupun sedikit soalan untuk para pelajar kongsikan kefahaman untuk jadi rujukan saya jugalah, pelajar mana yang telah menjawab ataupun tidak, untuk saya ambil sebagai kehadiran. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.